Saya telah memohon untuk menyertai semula Parti Amanah pada tahun lepas, namun dia tidak dipertimbangkan, sehinggalah saya bertemu dengan Saudara Syafiq, Ketua Pemuda Amanah Tambun. Saya mohon merayu agar nama saya dapat dipertimbangkan semula, dan alhamdulillah mendapat sokongan daripada Pengerusi Amanah Negeri Datuk Azmuni, yang mana beliau telah mengesyorkan nama saya dalam mesyuarat Amanah Nasional 18 hari bulan baru ni. Dan alhamdulillah Jawatan Pimpinan Amanah Nasional pada dasarnya meluluskan keahlian saya dengan ada syarat-syarat tertentu lah. Jadi di ruang yang ada ini, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh Jawatan Amanah Nasional yang telah mengembalikan semula keahlian saya, dan pada dasarnya pada saya rasa mereka mempercayai untuk saya berada dalam Parti Amanah ni ada sumbangan yang saya boleh berikan kepada parti, terutamanya Amanah Perak dan kawasan Tambun itu sendiri, dalam usaha untuk memenangkan semula kursi amanah di Perak, bagi menguatkan ataupun memberi nilai tambah kepada PH Perak ini untuk membentuk kerajaan selepas PRU 16 nanti.